So guys, ini antara AI features yang korang boleh utilize daripada Tecno Pova 7. Yang pertama, circle to search. Korang tekan saja home button ni lama-lama, dan korang boleh bulatkanlah mana gambar-gambar yang ada kat image. Nanti dia akan search dekat Google. Dan ini antara feature yang banyak dekat flagship smartphone di market sekarang. Yang kedua, dia ada AI yang korang boleh panggil saja, "Hey Ella." So Ella ni, Ella dia punya built-in AI. Hello there, how can I help you today? Korang tanya lah apa-apa soalan, tanya soalan matematik ke, tanya pasal cuaca ke kan. How's the weather today? So dia akan tunjuk lah. Is fair today. Dan yang terakhir ialah ada AI Studio. Antaranya ialah korang boleh guna AI Eraser lah. AI Eraser ni memang dah banyak dekat flagship smartphone brand-brand lain. Jadi ini contoh kalau korang nak buang ni, korang boleh erase saja, gosok mana yang korang tak nak, atau start erase. So AI Eraser ni dia akan remove any objek yang korang tak nak. So contoh sekarang ni dah buang ini yang selepas dah ada dia erase. Jadi kalau korang nak utilize AI feature dengan harga bajet, ini antara smartphone yang korang patut dapatkan lah. Jadi kalau korang berkenan, boleh dapatkan sekarang.